Macam mana nak pakai glycolic acid from the original? Pakai glycolic acid, kalau percentage dia tinggi, melebihi 5%, awak boleh pakai kejap, lepas tu awak remove. Kalau kulit awak jenis acne prone skin, kulit mudah breakout, please pakai dengan cara macam tu. Kalau bukan kulit awak jenis macam tu, satu, ataupun percentage dia bawah pada 5%, awak boleh pakai, tak payah remove. Maksudnya tak remove ni apa? Bilas. Lepas tu, satu benda. Walaupun dia boleh pakai dengan cara yang Cik Syirah beritahu tadi, awak tetap kena memahami dan faham macam mana nak baca, nak tengok reaction kulit ni okey ke tak. Betul yang Cik Syirah beritahu ataupun sesuai yang Cik Syirah beritahu, belum menentukan semua ataupun keseluruhan dia akan jadi okey. Sebab untuk faham dia jadi okey, dia ada 2 step ataupun dia kena memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, formulasi dan kesesuaian kulit tu, jenis kulit dan situasi. Kedua adalah tentang reaction kulit. Kalau nak faham tentang reaction kulit, ini guide dia. Awak pakai produk tu, lepas tu awak tengoklah yang Cik Syirah beritahu tadi, antara 2 kategori tu, dia okey ataupun tak. Kalau okey, awak buat macam ni. Kalau tak okey, awak buat macam ni. So maksudnya, boleh dipakai lah. Tapi dia ada cara dia. Seterusnya, ini sebagai guide untuk awak baca reaction kulit.